putih ke? Oh ni lah. Oh, tempat shopping, tempat akses. Kat mana? Sama raya ni TV lagi. Kanan. 7 kilometer je tapi masih lama. 27 minit je. Berapa dah kita? 12.40 je. Satu Oka Gaharuti Valley. Stay Gopeng. Ada singgah lah tak? Apa? Ada singgah. Ada ni ada tempat minum ni kan? Amunik. Kampung Sungai Itik Gopeng. Gopeng. Sungai Mr. David. Gaharuti Valley Gopeng. Ada cantik. Masuk kampung. Sementra. Campsite Pak Abbas pun ada. Orang pergi campsite sekarang kan? Masih jalan ni lah bang. Masih jalan pergi apa? Oh, rumah tu. Pak. Tapi kita straight lagi. No, masa batu lah. Ni dia hijau. Oh, masuk kanan sikit. Kabur tu hijau. Kereta tu duduk tu. Kau pergi kanan dulu lah. Mana? Jangan go. Enggak senang ke? Nampak tu? Seram. Dua ni je. Pakai pesanan. Dia rumah ke nanti? Apa kereta Eza? Mandi lah. Dia masuk parking kan? Aku cakap nak mandi lah tu. Wah. Tahu patah ni kereta. Tu tubik patah. Nak mandi lah. Nak ada ni? Orang lambat daripada mu. Okay, aku lambat mungkin. Lambat mu cepat yo. Gamuk tu. Gamuk mah. Apa nak lagi ni? Dia tadi tak nak? Masih. Kat mana? Kat. Kau apa ni? Ya. Dia jago. Ada ya? Sekali. Ya kok. Video tu ni.
Gelap. 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 Oh. Kenapa? Best ke? Iya. Ambil tu. Oh, kedeku lah. Bukan bilikmu pun. Aku lah. Duduk kali. Bukan duduk dalam bilik. Oh, asap. Oh, lu nanti aku. Oh, lu gilanya. Ni jahat oh. Kan, dua je kan Mama tak. Dia letak. Saya dah ambil lah. Dia ambil Mama. Tak boleh kira pula. Tak boleh kira. Dia tu kalau jangan usik. Kalau usik kita orang kira. Dah, lepas tu tidur mana? Iman dengan ni lah bilik. Dia orang tak gabung. Patutlah. Mama tak ambil lah. Dia selabek. Iman bilik lutu dengan tu. Ha. Sorang lagi. Fine. Buang-buang tu nanti air masak kat dalam video office kan. Tahu gitu tak itu je. Buatlah saya jadi. Apa dia Ahmad? Ni kita punya kan? Best ni. Bus banyak. Oh, atas. Dah naik celaweng kan kira-kira. Baru sikit, baru. Baru 10 meter kilo. Dia tak ada lagi ah. Sungguh jet tak atang atas. Tak ada belah. Tak ada bariting dengan selipas apa tu? Lepas tu tertutup. Jet John lah tu. Weh kau tu John tak nak dalam dia. Belakang kereta dia tu. Apa? Orang dah nampak musuh. Awak nak naik sini ke jalan kaki? Ha, abang naik belakang, abang naik. Awak nak naik sini? Mana boleh. Abang nak kalau Pasal. nak pasang. Jom. Ni. Tak apa. Sini awak nak naik kereta ni. Ada kosong lagi kau parking? Tak tahu. Ini bagus Ada lagi. juga. Ada lagi kosong kau parking. Ada parking kosong. Baru dengar. Ada lagi kosong lagi. Tok je lah tu. Tak dalam sini. Apa je jenis malu dia kata. Wait, pada apa je tu? Oh, ada buka tu. Tak ni. Netuk. Letak je. Kalau tu pun nak angkat je lah. Siapa dia? Ya. Kau tinggal? Ya, tak apa. Ya, tak apa saya akan info. Apa tak nampak dia kan? Bos ni. Gilo. Ayat sungai saya lah cuci lah. Nah, sungai apa lepas aku Maggi dah tu. Maggi pun saya dah kata. Kita nak buat produk, kita nak review produk. Kita nak review ke? Kita nak bagi penerangan pasal probiotik. Jadi lepas ni kita buat video picture in picture ni. Mana? Sini yo. Oh, aku nak kat pokok lah. Aku kat pokok lah. Yo. Oh. Anda ingat tu invention baru. Patah buat
Dia merebak. Mak satu je. Nak ingat pen lah. Mau nak assign jatuh tu. Assign. Tinggi tu. Tahu tak? Tiga ya? Ya. Kambing. Berapa kilo? 5 kilo. Banyak. Oh, Baik tu, baik tapi Makan barbecue. Itu. Barbecue dengan John. Dia panggil Pit Master. bayar lah. Bagi aku. Sama apa? sama sos Lonjok dia. Tahu lonjok? Lonjok lah. Tipin. Bahasa luar. Mana tu lonjok? Lonjok. Dia John, ada dengar lonjok? Lonjok. Oh, banyak pun lonjok. Lonjok tu mangkuk tingkat. Oh, wah. Tengok. Tu token ni. Mana? Oh, orang panggil lonjok ah. Lonjok. Panggil lonjok lah. Kelantan. Betul? Lonjak. Lonjak kau bahasa luar. lonjak tu melompat Lonjok. Ada Lonjat. lonjok. Aku tengok orang India makan dia delivery kat Mumbai dia sistem delivery paling efisien di dunia untuk. Sana. Sistem delivery terbaik di dunia kat Mumbai. Mana? Dia hantar macam ni tengah hari lah. Follow delivery, sistem delivery aku tengok lah dia orang hantar. Bini kita masuk, satu orang delivery mai hantar ambil MC car, pasti hantar pergi office kan. Betul. Aku benarnya betul. Okey, tu orang habis tu pasal accuracy, pasal dia punya efficiency dengan dia punya kan dia main. Dia pun tak ada salah lah. Dia mesti tepat tak kalau aku Itu apa dia beli tu ni lah? yalah dia boleh dia tak kira sebab dia ada kilo dia tak pakai dia tu Oh aku setiap hari gitu ikut. lepas tu dia jom je ramah je delivery guy dia delivery boleh je tapi dia tak pernah hantar semuanya tempat pun tapi dia tak pernah lambat dia tak pernah tinggal lagi tapi benarnya aku mungkin dia masa sistem dia tu pernah aku kagum segala
Masa lonjok ayo, TV ni gila makin tengah hari. Dia punya lonjok. TV ni sekarang tu gila. Apa lo? Mau makin tengah hari sorry. Lonjok sama tinggi lutut. Gila kau dah. Aku kata gila tak ni. Aku suruh aku makin banyak dah. Aku tak kena dia. Umur-umurnya orang Mumbai macam tengah hari lagi gila. Mana? Ambil lah. Tak. Lepas tu malah aku tengok okey lah. Ada yang orang media orang makan lunch dia orang gila. Orang Harvard dia dah sibuk pasal kehebatan sistem tu. Jadi over. Dah boleh makan. Makan lagi. Tak galak. Dia makan lagi. Baik kan? Dia kata kau orang Mumbai. Setengah hari lonjok tinggi sama tinggi lutut. Rasa lapar. Lepas tu, kita nak makan sirup. Pokoknya kita tak boleh kata kau dia. Makin balik dia. Oh, dah, sorry. Pemilihan air. Dah. Kuat sikit sorok. Mandi boleh terus mandi. Terjun tu. Kita maju dulu. Tarik maju dulu. Bagian itu kopi. Mana lagi? Apa dah? Oh, tak ada air kau? Aku baru lepas mandi. Mandi dah. Oh. Aku kok tak ada air. Biar Baghdad 5 ya dah. Dia dah. Ha? Dia dah. Pukul 4, pukul 5 lagi. Kak. Ambil ekor lem lama air. Naik. Boleh tidur kau? Anas, bangun Yes. Hasan, pagi dah ni. Mama? Hah? Kata. Aku matang mandi, malah apa biar.
tu hari tu ni siang. Patang hari tu pasti dah siang. Gini. Kecil gini waktu tu mau duduk dalam rumah belakang tinggi. Kata aku tu bilan. Apa tunggu ni? Habis air. Aku ya betul. Dah patah mandi manyuk ke mana? Malam tidur lagi pukul 12.30. Aku bangun pagi tadi tu rubuh ni tengok anak ya. Anak tidur apa matang ngamuk. Bahaya okey aku doa lah ya. Oh sedap tidur dalam ngamuk kali pagi ni. Sejuk lah. Cakap lagi panas. Ha, kumbelah dah lagi apa pun. Ni dulu lah. Lupa kata dia dah kereta tu. Tapi kalau ada exhaust fan ni je. Mungkin ada exhaust fan dia apa ni? Kipas tu biar anu mana ni. Ya, malah tu pergi jaring video ya. Bodoh, peraya bencok. Dia sebenarnya nak buat gitu. Ya. Dia pakai kau mereka tunggu video tu. Keramen. Tapi video lagi shopping kata gila. Tapi tu payah ni kalau mung boleh lah. Kalau projek boleh lah anak-anak hijau. Nama dah aku mikir nak beli agak kata apa tu nak. Ya dah juga puas juga. Bodoh kata. Kita yang breakfast ni. Ikan boleh? Oh, makin yang pancake. Semua. Apa ya? Aku lagi banyak gila tengok pasal dokumentari pasal India. Okey dah. Beli tengok dokumentari. Lepas aku tengok dokumentari pasal India, aku suruh macam Tok Sigi dia. Mana ni? Ada Kashmir pula apa ni? Taj Mahal tu. Oh, kita tak tahu suruh di India je. Juga nak kena kreatif tak? Boleh tak jadi? Boleh? Ada. Tahu tak nak link. Aku tak update. Dia rasa lagi boleh malah nak pergi ambil karya. Boleh kita tu. Ni geria ni surga. Tu kau ni. Ya. Ni tu tu. Masuk mau kena ulai-ulai sama lah kalau bawa orang. Kalau kita bawa orang tu, kita kena kita tu kita asyik, kita tu asyik. Macam buat air. kalau kita buat package je, lepas tu dia pergi sendiri tak boleh. Ataupun kita upah je orang sana tak boleh. Lepas tu lagi dia sendiri fotografer. Yalah, aku Fotografer yang dilatih untuk menjadi travel. So dia punya jiwa tu lain. lain. Bukan jiwa fotografer. So minor fotografer. Macam mu bawa package umrah hari tu kan. Mu upah orang sana. Kalau orang sana
sana maksudnya orang kita sana. Kuih dah lah. Kuih dah lah. Kita punya batu naik lah kos gitu. Macam ni, kosnya banyak ah. Kosnya mahal. Lagi ah. Kena ikut. Dia. Ini tu sana. Ledak ni air ni. Mamak tak pasti mana dia sejuk. Pagi dulu. Mandi pagi. Pedang pun tahu dah nak draw mana. Makin mana, makan mana. Ada tempat orang dia kalau seni jadi. Macam buat package aku pergi sempurna itu kan. Lagi tu okey lah. Aku dah bayarkan lagi tu lah. Ada orang lain bawa. Agensi ke bawa. Oh! Ya! Aku. Woohoo! Aduh. Woohoo! Woohoo! Dah leo. Laju air dia. Panas palo. Ni. Tak bau basi-basi. Bagilah dia aku tahu macam mana. Oh, gitu motor. Sikit tak puasa. Boleh ni tu juga air panas tu. Kau minum kopi. Mana? Ada sungai. Sebab air supply dari sungai. Mana ni? Oh, berapa ya boleh? 4 ya boleh. Rumah aku. Dari ni apa? Kalau bayar setahun lalu. Minta dia. Bayar air boleh. Siap lebih abang tu. Yo. Dok gelau Ambil. Baik. Okey. Oh, sedap. Okey. Lepas. Ramai-ramai. Jaga dah. Jaga. Dah jaga dah. Tak saya jaga. Ready. 1, 2, 3, go. Sakit. Mantap. Ambil.
Sini tu boleh tengok. Laju air tu ya. Kat atas tu. Ya. Atas tu. Ini makin kan? Duduk masuk dulu. Mana rasa? Kau masuk je ni dulu. Masa tu. Putih. Memang. Dia ni tengok ni. Bismillah. Jangan kekok. Patah aku cakap apa? Segala. Putih kasar dia ni jom. Tak ni bagus bisa. Pilih Ada. Allah. Kami masuk kekok gila. Kau putih yang boleh lah. Betul kau putih tu. Gelai. Boleh lah. Tak tahu membokok lah. Dia ni tu membokok. Apa yang kami bila habis lagi. Beri bini aku. Ambil masuk ni. Ni ambil masuk. Cabut tu. Tapi betul aku jalan jom ayak pasal hutan. Muna ayat ke apa? Masuk pergi dia kot. Putih tu Nak nyuruh kau bini dia. Dok, muna ayat ke apa ke binimu? Aku nak bilang aku panjang lah. Dia ada. Okey. Ni ambil. Tak dengar mal dia.